Jadi bersiap sedia untuk kita perhatikan, telah pun dilepaskan dari sudut pandangan ini Arash Tsunami yang berada paling hadapan untuk mengambil selekoh yang pertama. Dia memimpin perlumbaan pada awal. Syamil mungkin di tempat yang kedua. Di belakang ini. Yap, ada insiden di belakang dua pelumba. Tapi di depan semuanya lepas, mencapai kejuaraan semuanya lepas. Arash Tsunami di tempat yang pertama, Syamil Amsyar kedua. Permulaan yang baik tunjukkan oleh Arash Tsunami tadi masuk di selekoh yang pertama sebelah kiri. Adib Arsyad ketiga, Pak Putra Soekarno di belakang kedudukannya, di mana nombor 24 dari Izam Iqmal Izamli. Jalan di belakang sedikit Syamil Amsyar. Dia perlu menang perlumbaan ini. Itu nombor 24 yang ada sekarang di pertengahan. Dia bermula dari petak yang ke-8 Iqmal Izam. Dan tapi ada trafik yang banyak untuk dia melepasi. Dia tidak boleh biarkan Syamil Amsyar jauh lari di depannya. Agak mencabar untuk Izam Iqmal dengan kedudukan ini. Di hadapan kita nampak semua pelumba yang sedang mencari posisi terbaik. Jadi tindakan awal perlu dilakukan oleh Izam. Jika tidak, dia akan terus ketinggalan di hadapan. Kita lihat semakin laju Arash yang memang nampak dia dalam kondisi yang baik, jentera yang baik. Jadi sejauh mana? Bukan pelumba yang nampak tadi terus masuk. Tapi tak pasti siapa. Di depan 57 Arash Tsunami mengejar kemenangan pertamanya. Syamil Amsyar mengejar untuk mencatat kemenangan dan untuk memberikan terus tekanan kepada Izam Iqmal. Kita tak nampak Izam Iqmal, dia berada jauh di belakang. Minggu ini sebenarnya tak menjadi untuk Izam Iqmal. Tapi itulah, kalau kirakan sudah 3 perlumbaan bagi Izam Iqmal Izamli ini. Kerana sebelum itu dia sentiasa menguasai itu. Dia berada di pertengahan dalam kelompok yang ketiga ini. Dia pada kedudukan di tempat yang ke-9. Izam Iqmal tadi dilihat dari kedudukannya buat masa ini, di mana kedudukan Izam Iqmal dia mulai ketinggalan dengan kelompok di hadapan. Dia perlu keluar daripada kumpulan ini sekarang untuk Izam Iqmal. Kelebihannya 31 mata. Dia berada di hadapan, tapi kelebihan ini mungkin boleh dapat dikurangkan. Dia nampak agak sukar untuk dikeluar daripada kumpulan barisan pelumba. Izam Iqmal mencuba untuk membaiki kedudukan. Nampak dia melepasi seorang pelumba dan terus dia naik tempat yang ke-8 Izam Iqmal sekarang ini. Di depan ada 2 lagi pelumba yang perlu dikejar oleh Izam Iqmal. Adib Azwad, Idlan Hakimi yang berada di depan, sementara Arash Tsunami teruskan penguasaan. Syamil Amsyar di tempat yang kedua. Ini kelompok yang kayu 3. Ini Farid Hakimi, Alif Daniel, Idlan Hakimi, Adib Azwad, Izam Iqmal. Abdullah Qayyum. Wah, ini tapi tak baik. Ini boleh mengganggu keadaan Lita. Dan dia perlu untuk keluar pada ketiga ini, di mana keadaan motosikalnya dia perlu untuk segera keluar. Jika tidak akan boleh mengganggu lain-lain pelumba bagi Abdullah Qayyum. Dan kalau dia Qayyum keluar bermakna Izam Iqmal membaiki kedudukannya. Kita nak lihat daripada ketutupan mata bagi Izam Iqmal. Jadi sekaligus yang menyaksikan Farid Hakimi bersorangan di tempat yang ketiga. Dan di sini kumpulan besar, dia ada 2 pelumba di depan Izam Iqmal. Dia perlu melepasi Adib Haris dan juga Idlan Hakimi. Itu adalah tugas utama. Ya, terlalu jauh. Dari podium. Ya, untuk dia menjuarai dalam permainan ini dengan keadaan Syamil Amsyar berada di tempat yang kedua. Nanti kita kena buat matematik, kira balik berapa kedudukan. Tapi buat masa ni Syamil adalah pencabar yang terdekat. Jadi jika Syamil menang di sini, Izam kena sediakan kedudukannya ketiga. Baru dia boleh bergelar juara. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini memang agak sukar. Farid Hakimi yang begitu juga, walaupun bersorangan dalam catatan masa yang cukup baik. Tapi dia mulai untuk mengejar sekarang ni Izam. Izam cuba untuk melepasi Idlan Hakimi Radwan dan Adib Haris Azwad yang berada di hadapannya sekarang. Tapi pada kedudukan dia ditinggalkannya jauh di belakang sekarang lah. 18 saat di belakang Arash Tsunami. Terlalu jauh. Dan kita lihat kedudukan ini pun agak sukar. Sudah melepasi, dan sambil itu kita nak lihat kemampuan Farid Hakimi bersorangan. Mampu atau tidak, dia lebih dekat kepada Syamil dan juga Arash untuk memberikan tentangan 2 di depan. Tidak ada ruang untuk Izam Iqmal untuk melepasi 2 pelumba di depannya. Yang mana Adib dan juga Idlan memang bersedia. Dia cuba untuk melepasi Adib dan Idlan, tapi agak sukar. Lagi lama dia tersekat di belakang 2 pelumba ini, lagi sukar untuk dia mengejar di depan untuk gelaran juaranya di sini. So dia kena bawa pergi ke Johor untuk penentuan kejuaraan. Dan bagi Syamil, dia akan meneruskan untuk memberikan tekanan. Tapi pada kedudukan sekarang tekan, dia berikan tempat yang ke-6. Okey. Ini yang terbaru. Sekiranya ini okey.
Sekiranya dia kekal di kedudukan yang ke-6. Kalau kirakan pada kedudukan ini, Izam Iqmal akan bergelar juara dengan 25 mata memisahkan kedua-dua pelumba. Dan kalau kita lihatkan pada jumlah kemenangan, Izam sudah 4 kali menangi perlumbaan setakat ini. Jadi memang itu tidak payah dawi-dawi, memang dia akan bergelar juara. Dan dikekalkan tempat ini bagi Izam. Dan Syamil Amsyah kekal. Tapi jika Syamil menang, dia akan bawa ke depan lagi. Tapi sekarang ni dia cuba memperbaiki kedudukannya untuk menambah kesipan mata bagi Izam Iqmal di tempat yang ke-6. Dia cuba naik tempat, sekurang-kurangnya dia boleh baiki tempat yang ke-4 di depan Adib Haris Azwan. Mudah untuk kita katakan, tapi sukar untuk dilakukannya sekarang ni. Tapi ada 9 pusingan lagi untuk Izam. Nombor 77. Saya ni Lufi Shah yang terjatuh. Lufi Shah Narizman adalah pelumba yang terjatuh di litam. Tapi di hadapan kita lihat bagaimana percubaan Izam Iqmal di belakang Iglan dan juga Adib Haris Azwan. Dia masih lagi mencuba, tapi nampak dia tak boleh pergi. Tidak seperti kebiasaan kita tahu Izam, cara dia attack memang dia akan terus berada di depan. Buat masa ini dia nampak agak struggle sikit untuk melepasi Idlan Hakimi dan juga pelumba seorang lagi di seleko yang terakhir, seleko 9. Ada 3 pelumba. Tapi telah tidak melibatkan Izam Iqmal. Izam Iqmal mulai melepasi. Dan sekarang dia lepas. Ada kelekaan. Ada kelekaan yang dibiarkan oleh Idlan Hakimi di situ. Bijak Izam untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi ada peluang untuk Izam. Izam berjaya melepasi Idlan Hakimi Radwan. Dan depannya Adib Haris Azwan sekarang ini untuk mengukuhkan kedudukannya selaku juara bagi musim ini. Dan juga untuk memberikan satu lagi kejuaraan bagi pasukan veteran sprinter Yamaha CKJ yang telah pun bergelar juara dalam CP150. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh Izam Iqmal Izamli. Tapi Idlan Hakimi cuba untuk kembali merapaskan tempat ke-6 telah cukup untuk Izam. Tapi sekarang ini berada di tempat yang ke-5 untuk Izam Iqmal. Bergantung jika Syamil tidak berjaya menangi perlumbaan. Di hadapan masih lagi Arash Tsunami yang mendahului dalam perlumbaan ini. Segalanya bergantung juga pada kedudukan di hadapan. Tapi Izam akan cuba untuk melepasi Adib Haris Azwan. Dan pada kedudukan ini kita nampak dia ada kelebihan 26 mata. 26 mata di hadapan. Tak cukup untuk dia membawa ke juara baru nanti. Tapi ada 7 lap lagi, 7 pusingan perlumbaan bagi Izam Iqmal. Mana kedudukan? Ni kita lihat cari di mana betul. Kita dah dapat dah. Ni dah Arash Tsunami yang masih mempertahankan untuk mengejar kemenangan pertama bagi Arash Tsunami ini. Ini kali yang ketiga berturut-turut dia berjaya menduduki petak utama dan 2 kali di tempat yang kedua. Kali ini dia akan mengejar kemenangan pertamanya dan juga untuk pasukannya dan beri juga kemenangan kepada Izam Iqmal. 2 yang boleh dilakukan oleh Arash Tsunami. Tapi jika Syamil berjaya melepasi, akan dibawa ke juara baru nanti. Ada sedikit jarak Syamil di belakang Arash. Belum lagi ada apa-apa reaksi dari Syamil, dia hanya mengikori saja. Kita kira-kira ada 6 pusingan. Ke dalam perlumbaan ini kita nak lihat sama ada Izam berjaya untuk sebab kalau kekal ini dia akan bergelar juara di sini. Dan kita nak lihat sama ada Arash berjaya untuk memenangi kali pertama di tempat yang pertama selepas 2 persembahan yang cukup memerasakan di tempat yang kedua. Itu juga yang kita nak lihat. Dan juga adakah Syamil yang akan meminta searah akhir untuk mendapatkan kemenangan kejuaraan kali kedua untuk musim ini. Jika Arash menang juga, ini adalah kemenangan pertama untuk pasukan musim ini. Pasukan AHM, dia tak pernah menang lagi sebelum dalam CP125. Kemenangan dia akan cuba untuk berikan kemenangan pertama pada pasukannya. Dan pada kedudukan sekarang ni nampak kembali pada 25 mata antara Izam dan Syamil Amsyah. Dan mungkin di belakang Izam Iqmal berada di belakang kembali Idlan Hakimi Radwan yang naik kembali tempat yang ke-5. Itu kedudukan yang ada sekarang. Dia masih di belakang tapi membahaya juga kedudukan Izam. Belakangnya Adi Putra Sukarno telah pun sampai berada di belakang Izam Iqmal yang boleh mengampunkan Izam Iqmal. Adi Putra mencuba tapi dapat tak lepas. Jika Adi Putra lepas,
tak dapat kejuaraan di sini untuk Izam Iqmal. Secara tiba-tiba kita tahu Adi Putra ni memang pelumba yang sukar untuk dijangka, dan kita lihat dari bahagian dalam dia masuk lepas ada ruang di situ yang ditinggalkan oleh Izam. Sekaligus dia berjaya memintas Izam Iqmal untuk berada di belakang Idlan Hakimi Radwan pula. Sekarang ini memang tak lepas untuk gelar juara, kerana pada kedudukan ini 24 mata yang memisahkan, tapi satu mata yang diperlukan oleh Izam Iqmal ketika di Johor nanti. Satu mata pun macam-macam boleh berlaku, jadi dia akan pastikan dia berjaya bergelar juara di sini. Tapi nampak memang struggle sedikit Izam Iqmal, tidak dapat kebiasaan yang kita lihat. Kita tahu bagaimana dia boleh menang dalam 3 perlumbaan berturut-turut, tapi kali ini nampak sukar. Dia tinggalkan terus oleh Idlan, oleh Adi Putra sekarang Izam Iqmal. Adi yang nampak semakin agresif. Kita lihat dia ada cubaan untuk memintas Adi Putra dari bahagian dalam lepas. Wah, cantik dia memintas Idlan Hakimi. Naik satu lagi kedudukan untuk tempat yang kelima. Jadi pencabar yang terbaru pula kepada Adib Haris ialah Adi Putra Sukarno di belakangnya itu. Terus lekoh untuk berbaki 3 lap. Adi Putra di sini begitu agresif. Oh, nampaknya mungkin dalam keadaan jentera yang cukup baik. Dia mampu untuk berikan tengah, kita lihat begitu agresif, dan mungkin akan juga berjaya memintas Adib Haris. Di mana kedudukannya? Di sektor 6 mungkin itu antara yang akan dilakukan oleh Adi Putra Sukarno. Di bahagian dalam kita lihat dia semakin laju. Dia cuba untuk masuk, dia lepas. Mudah saja, seorang demi seorang. Dan kini giliran Adib Haris pula dipintas untuk Adi Putra berada di tempat yang keempat. Adi Putra naik tempat yang keempat. Kita 2 pusingan lagi ditamatkan perlumbaan. Sekarang sama ada Syamil akan mencuba untuk melepasi, tidak dapat. Kita kembali di depan sekarang, kerana kedudukan ini juga pentinglah kedudukan mata keseluruhan. Di battle tempat yang pertama ada 2 tujuan. Arah Tsunami akan membawa kemenangan yang pertama bagi pasukannya dan dirinya sendiri, dan Syamil Amsyar akan cuba untuk menangi, untuk menambah ketipan mata, dibawa bekalan pergi ke Johor Bahru dalam perlimbaan terakhir nanti. Kedudukan battle yang kita lihat sekarang ini, 2 pasukan yang akan tamatkan dengan Arah Tsunami mempertahankan kedudukannya. Tapi sepanjang hujung minggu ini dia mencatat masa yang baik, sentiasa laju dalam free practice dan juga dalam sesi kelayakan, dan Arah Tsunami yang mempertahankan kedudukannya sekarang ini daripada attack yang dilakukan oleh Syamil Amsyar. Tapi Syamil adalah bekal juara. Syamil tahu bagaimana untuk menggunakan peluang ini, memberikan tekanan pada Arah Tsunami yang berada di depan. Sudah masuk di pusingan yang terakhir. Ini yang perlu bertindak untuk Syamil Amsyar. Kita lihat di manakah kedudukan, mampu atau tidak. Tapi apapun, Aras dalam kedudukan yang baik. Semakin rapat, semakin agresif Syamil Amsyar. Dia juga perlu berhati-hati. Ya, sangat rapat antara kedua-dua pelumba ini. Dan nantikan di selekoh 6 untuk dia lakukan. Tapi Aras dapat menutup dengan baik. Sekarang ni apa yang perlu dilakukan oleh Arah Tsunami adalah menutup ruang. Tidak benarkan Syamil Amsyar yang akan mengintai untuk masuk cubaan. Tapi apa ditutup oleh Arah Tsunami. Tadi ada dua selekoh lagi untuk Arah Tsunami bagi kemenangan yang pertama saja. Peluang terakhir untuk Syamil Amsyar, akan cuba mendapatkan slipstream di sini untuk masuk. Tidak dapat. Tidak sampai untuk mendapatkan anjakan, dan itu dia kemenangan untuk Arah Tsunami Kamarudin. Kemenangan pertamanya dengan Syamil Amsyar. Pemain defense di tempat yang kedua, Farid Hakimi, Farid Shazli yang lebih bergaya di tempat yang ketiga, Adi Putra Sukarno, dan di tempat yang keempat Adib Haris Azwar, tempat kelima Idlan Hakimi, dan Izam Iqmal di tempat yang keenam. Jadi kejuaraan ini tempat yang ketujuh untuk Izam Iqmal. Kejuaraan penentuan kejuaraan bagi CP 125 akan dibawa ke pusingan ke-10 di Johor Bahru nanti. Izam perlu bersabar. Ya, hampir tadi, tetapi apabila Adi Putra Sukarno datang, seorang demi seorang dipintas. Jadi kedudukan itu menolak Izam untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-7. Kemenangan pertama buat Arah Tsunami. Tapi Syamil Amsyar pun pada kedudukan ini, 20 mata ini adalah 20 mata yang cukup berharga. Farid Shazli, Farid Hakimi, Farid Shazli di tempat yang ketiga. Ini bukannya Arah Tsunami berada di tempat yang pertama. Kedua, Syamil Amsyar, my friend, di 3.
Muhammad Farid Hakimi Farid Sazli, 4 Muhammad Adi Putra Soekarno, 5 Adib Haris Azwan, 6 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 7 Muhammad Izam Ismail Zamli, 8 Muhammad Haris Farhan Bahrin.